Assalamualaikum. Hari ni untuk melaporkan apa benda? Untuk buat laporan terakhir untuk kecederaan kita orang ni. Rika, Hana dengan saya ni yang kena campak daripada Pudu. Kawasan apa benda? Pudu tu. Oleh tiga orang, 3 grup. 4 orang budak ketua dia. Daripada lepas hilir ni, Zain Nizam ni. Zain Nizam dengan Mak Keling ni apa benda ni, satu grup. Apa benda? Zani ni satu grup dengan Zamri ni satu grup dengan Dapi satu grup. Ni individu yang penting yang campak kita orang ni daripada Pudu tu, tingkat Pukok tu ke bawah tu, yang Hana tu kena masuk syan kepala dia tu, tenang kepala tu. Rika tu 2 kali. Yang Hana tu cedera lama tu, yang terlantar tu, yang serangan dekat Indra pun sempurna apa benda tu. Bukan budak-budak Rohingya yang terlibat tu, budak dekat sini je, budak lepas hilir ni. 1, 2, 3 ni. Untuk maklumat kontingen KL. Kalau yang tak dapat maklum tu, tak dapat tahu tu, ini kita bagi tahu. Dia ada melibat juga geng Kampung Baru tu. Geng Kampung Baru tu dia tak cederakan orang kat situ. Yang geng-geng dekat sini lah. Dia ada persilatan tu. Geng-geng ayahanda tu. Dia ada geng-geng silaturahim apa benda. Aku pun tak faham juga. Kan? Alhamdulillah. Dah sampai dah. Okey. Itu je lah. Okey, Ana dengan tu. Kita nak tahu pasal Mak Izani ni. Dia ada ketua kultus tau, kultus. Harap orang lepas ni, orang ni faham lah apa benda yang lepas 3 tu, geng-geng lepas 3 tu. Kan? Dia ada kultus, dia suka curi-curi je, geng-geng Kedah. Okey, untuk IPKKL dengan kontingen faham. Ada sebahagian kecil lagi yang apa benda, Datuk Husin Omahan cari tu. Dia orang ni lah. Dia orang ni yang disebut yang tadi. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi next video insya-Allah.